Okey, apa maksud definisi kaya tu? Definisi kaya tu maksud dia ialah orang yang mempunyai harta. Harta dan juga simpanan. Maksudnya orang kita ukur macam ni. Katakanlah kita tak ada kerja. Tiba-tiba kita memang dah tak ada kerja. Macam kena buang kerja ke kan. Jadi kita tak ada sumber pendapatan. Jadi kat mana nak kira kita punya duit, kita punya harta tu. Jadi yang kita tinggal ialah apa yang kita dah cash kan. Contoh rumah dah cash. Bukan yang hutang-hutang. Lepas tu simpanan kita. So itu definisi kaya. Kaya tu maksudnya berapa banyak simpanan yang kita ada, berapa banyak tabungan yang kita ada, berapa banyak aset yang kita ada. Rumah kita berapa biji? Adakah rumah tu kita sewakan? Ataupun rumah tu memang kita yang keluar sendiri? Kita ada 2 biji rumah. Kejap rumah ni nak duduk, kejap rumah tu nak duduk. Rumah tu setiap bulan nak kena bayar. Itu bukan, tu jadi liability. Senang cerita, aset adalah yang membawa masuk duit ke dalam poket kita, dan liability lah yang keluarkan duit kita. Jadi kita sendiri kena fikir, apa yang aku belanja setiap bulan tu? Yang aku belanja tu keluarkan duit kita ke yang masukkan duit kita? Macam tu nak kontrol dia.